Plot twist baru politik Malaysia, rupa-rupanya Tan Sri Muhyiddin Yassin boleh jadi Perdana Menteri semula. Kalau dulu dia tak tolak titah agung bentuk kerajaan perpaduan. Tapi, kenapa sekarang baru nak bagi tahu? Dah basi bro! Wan Ahmad Faisal, Ketua Armada Bersatu, dedah masa agung titah lepas PRU 15 dulu. Kalau Muhyiddin setuju bentuk kerajaan perpaduan dengan PH, dialah yang akan naik jadi PM ke-10, bukan Anwar. Masalahnya dia tolak masa tu. Dan lagi pedas, Faisal kata Muhyiddin buat keputusan tu sorang-sorang, tak bincang pun dengan Majlis Tertinggi PM. Kalau betul, maksudnya bukan PH yang rampas peluang, tapi Muhyiddin sendiri yang tutup pintu jadi PM. Lepas tu baru sedar dan mula sindir kerajaan perpaduan sekarang. Padahal masa tu peluang depan mata, tapi ego lebih besar dari strategi. Politik Malaysia ni memang pelik. Bila tak dapat jawatan, semua mula leak story lama. Tapi bila pegang kuasa, semua tutup file. So aku nak tanya, ni kenyataan jujur atau percubaan nak cucuk balik Muhyiddin dari dalam parti? Sebab kalau betul cerita ni, kerajaan perpaduan mungkin dah lama wujud. Cuma tak sempat sebab bos PM tak nak kongsi steering.